Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali ke channel King Yoga. Assalamualaikum. So kali ini kita akan bermain game Stumble korang. So korang dah tengok sebelum ni King buat Stumble di video King ada kalah banyak orang. Kali ni kita akan menang round insyaAllah. So tak buang masa lagi, jom kita main. Sebelum tu King nak tukar profile, kira tukar kita punya avatar lah. Sebab sebelum kita selalu pakai apa stencil kan, kita pakai lain pula. Kita pakai lain lah. Kita pakai ni boleh lah. Stencil ni cantik gila. Okay, jom kita masuk. Okay, so korang kalau korang tahu, korang berikan YouTube King, korang nampak ini profile kita keluar kan. Actually yang tu maksud itu bukan orang lain tau. Itu sebenarnya King lah, tapi tukar profile picture. Okay, so kita dah masuk dah edit ni korang. Adakah kita akan menang atau tidak korang? Pening kepala kita kena Okay, kita dapat Cannon Climb. Cannon Climb ni orang tukar paling power ni. Korang boleh tengok pintu tu. Lebih kurang boleh siksa sebanyak 100 pun. Nanti ada connection ke mungkin tak elok lah tu. Tak apa, rezeki nanti. Nanti rezeki King berilah PC hantar lain korang. Sorry tak korang kalau korang tengok video King ni lain sebab budget lah ke. Budget on time. My laptop is on budget. Okay, sorry tau. Okay, dah jom. Aduh, sakit. Okay, kita join. Lari. Aduh, sakit lah. Sakit. Jom, lari. No. Kenapa kita boleh kalah? Kita cepat. No. Kenapa? Please, kenapa? Ya Allah. Kenapa? Kita ambil orang baru ni. Hari-hari kita boleh tolong. Ya Allah. Sedih betul. Kita lah takut aku. Okay, kita main lagi korang. Kalau kita menang round ni, at least kita dua trofi, 2 pemenang. Kalau kita dapat, King akan bermain Stumble Guide sampai esok. Okay, apa. Sekarang kita relax, kita main dulu. Yes, kita dah masuk. Kita dah masuk ke round seterusnya korang. Okay, jom. Okay, apakah round itu? Okay, cepat. Lama betul aku punya. Jungle. My favorite round. Okay lah, dia bunyi ni game senang. Jungle round ni nak menang senang je. Sebab dia macam lompat, dia kena ambil waktu sesuai. Okay, semua okay je. Tak ada masalah. Okay, lompat. Yes, lompat. Mantap. Wow, itu lah King. Okay, lompat. Sabar, lompat. Okay, cepat. Lompat. Mantap. Gitu. Geram betul dengan round dekat jungle roll yang ni lah King tak suka. Sebab King selalu kalah. Tengok. Geram betul. Dah berapa kali lah ni jatuh dalam air tu. Jatuh ke dalam tu air. Geram. Jom. Jom kita pergi. Okay, sekarang ni kita dah masuk ke tempat tu. Kita kena lompat dekat atas lumpur tu. So kalau kita pergi duduk atas lumpur tu, dia kita punya gerakan akan lambat lah. So akan jadi slow. Okay lah. Okay, tak apa. Jom. Lompat. GG korang. GG. Yeah, kita qualified. Yeah, that's what I'm talking about, man. Woo, kita dapat
Okay, so oh bapa, orang banyak kena tersingkir. Kesiannya. Okay korang, okay akan bagi tahu sikit lah nanti apa yang akan terjadi pada episod nanti bila kita main Roblox lah kan. Okay, nanti dia bagi tahu lah. Okay korang, okay Block Dash ni paling keras, paling suka Kim bagi nombor 2, nombor 1, paling best, paling senang. Marvelous. Okay cepat. Okay lompat. Mantap gitu, mantap. Mantap. Korang cepat. Masuk lubang. Masuk je. Kita masuk je. Okay. Cepat. Yes, kita dah masuk. Yes, kita dah qualified. Okay, sekarang kita akan lompat. Si kata lompat. Lebih tinggi. Okay. Okay. Lompat. Si kata lompat. Oh no. Jangan. Wow, King qualified korang. For the first time in ever my life, I got qualified. Masa saya nak jatuh tu, kita dapat qualified. Mantap. Mantap. Good job everyone. Good job. Okay, tak apa. Sekarang the next round. Apakah next round itu? Okay, tolonglah senang. Tolonglah. Senang ke tak senang? Ya Allah, senang. Kenapa honey drop? Honey drop ni susah korang. Kalau nak mainkan PC, honey drop yang paling susah kalau nak mainkan PC. Dia punya naik adjust kamera lagi, nak kawal dia. Jangan sembang. Paling susah saya lagi. Pening kepala aku. Kalau main iPhone dekat honey drop ni paling senang lah, sebab guna tangan je, adjust kamera, lompat. Kalau main honey drop dekat phone ni lagi senang lah. Jom kita lompat nak. Korang bercakap lebihkan berjalan. Lebihkan lompat dengan berjalan macam tu lah gitu. Okay, dah. Jom. Lompat sana. Kenapa kira jatuh rasa ni? Cepat lari. Alamak. Kenapa? Sabar korang. Tak apa. Kita nampak ni kepala lah. Kenapa kepala ni? Dia macam main. Okay, tadi aduh. Kenapa? Dia punya mouse control. Kenapa? Tak apa korang, kita main lagi tapi dengan versi party korang. Jom kita pergi ke normal game. Yang pergi custom game tak boleh korang, sebab kalau nak pergi custom game memang susah game yang diorang bagi tu. So kita takut lah nanti bayang kalah. Nanti game macam tu. Takut tu je. Okay, tak apa, jom kita main. Sur je. Mantap. 724, 18, yes! Jom main. Woo! Benar betul lagi. Kita dah ada ready. Okay, dengan loading korang, dengan loading. Okay, apakah level itu akan jadi? Tengok. Apakah yang akan terjadi kepada Oh yes! Water slide, my favorite slide, my favorite and ever. Jom. Ya. Nampak GG korang. GG, good game. Okay, jom. Kita pergi mandi, jom. Betul-betul kita rasa macam kita kat water park, tapi sebenarnya tak. Dapat, jom lompat. Okay, mantap. Lompat. Aduh. Sakit. Aduh, tak. Okay, jom kita lompat sana. Lompat sana. Mantap. Lompat lagi. Okay, kita ambil mouse, kita buat camera adjustment. Okay, cepat. Jom. Jom, mantap. Alamak, apakah ini?
Jom. Kita dapat, kita dapat atau tidak, Tolong. Yes, kita qualify korang. Alhamdulillah. Yes, kita qualify. Thank you. Terima kasih kerana bagi orang yang senang. Terima kasih Allah. Terima kasih. Kita menang. Round ini kita menang. Korang akan join party ni. Okay, so sekarang ni apakah round kita seterusnya ataupun peringkat kita seterusnya? Apa ni? Pin splash. Okay, pin splash ni bolehlah senang dia habis dengan phone. Okay je, senang. Tapi kita ambil masa yang berpada. Kita boleh, jom. Lompat si kata, lompatlah tinggi. Cepatlah adik, cepat kita bangun pagi. Kita geram Tapi kali ni kita nyanyi lagu lompat si kata lompat, tapi versi sama kan? Lompat si kata lompat, terbang lompat dah terbang tinggi. Cepat dah adik, cepat, jangan memalukan nama. Kita kena berusaha untuk jadi pro player. Kita pergi tadi tu tadi kini tambah aku. Okay, ni memang susah sikit sebab kenapa kenapa? Tapi korang tak kira macam emosi dan lebih-lebih. Takut. Korang sabar. Chill, we chill man, we chill. We just relax. Tak apa. Sekarang kita pergi tekan lift lah. Kita tengok kita dah berapa poin. Jom tengok. Okay, kita dapat 10 trophy tu dengan 280 XP dengan 260 bintang. Tahniah korang. Okay, so sekarang kita akan main lagi tapi versi normal game tapi banyak player. Kita tengok ada tak, kira rasa macam tak ada je. Kita tengok video tak ada lah. Itu je. Kalau tak ada tak kan. Tu je, kita dah sama-sama. Kita cuba pergi ke custom game. Pergi party custom game. Tu je. Alamak, boleh adjust player guna custom party lah korang. King dah cakap kita pandai main custom party ni. Okay, next time kita main game custom party ni lah sebab susah kan. Tapi kita boleh collect hadiah dulu. Okay, yes, kita dapat bintang 1000. Kita claim. Kita dapat 1000 bintang. Marvel yes. Kita dah dapat 30 stage untuk kita sambungkan. Okay korang kira rasa sampai sini sajalah untuk video kali ni guys. Sabar kita kira tu video saya tak korang. Okay korang kira kan. Korang sampai sini sajalah untuk video kali ni guys. Jangan lupa like, follow, share, komen dan subscribe guys. Bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. King out.